Ini kita ada kiriman dari Muza. Jom kita dengarkan bersama. Di sini Muza selaku supporter nak ucapkan apabila kita mendengar dan pendengar-pendengar semua mendengar pengumuman petang tadi diumumkan oleh DJ Madan. Di mana Muza ucapkan tahniah sekali lagi buat Molek FM. Terima kasih. Dinomborkan radio nombor 1 Pantai Timur. Dan terima kasih kepada grup-grup supporter terutama kepada Abadi, Azlan, Kak Arima, Zaki dan semualah pendengar-pendengar di luar sana yang mendengar Molek FM. Dekat pejabat, dekat kedai makan, dalam bas pun yang mendengar, dekat rumah pun yang mendengar. Terima kasih juga Muza ucapkan buat semua yang mendengar Molek FM. Teruskan menyokong support Molek FM di jua anda berada. Mendengar radio Molek FM, radio nombor 1 pilihan anda semua. Dan kami doakan semoga di DJ Molek FM, kepada DJ Kila, DJ Nas, DJ Ana, DJ Madan dan semua tim Molek FM, semoga dipermudahkan segala urusan yang baik. Sihat selalu dan semoga Molek FM menjadikan radio nombor 1 kekal selamanya. Terima kasih banyak diucapkan kepada kalian semua. Tanpa anda siapalah kami ni kan. InsyaAllah kami akan berikan yang terbaik untuk kalian semua. Dia nombor 1 pilihanku, dia nombor 1 idamanku, gadis sepertinya yang ku mahu, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Aku suka dia mak, aku sayang dia mak, kasih dan rindu. Terima kasihku atas kesetiaan, terima kasihku atas kebahagiaan.